Assalamualaikum dan hai, kembali semula ke channel saya, Aweli Channel. Hari ini saya bersama keluarga hendak pergi ke Chinese Muslim Festival yang berlangsung di Wan Utama, Damansara. Jadi jom bersama dengan saya kita pergi tengok apa yang ada di festival tersebut. Jom. Okay, sekarang kami berada di tengah-tengah bazar Malaysian Food Chinese Muslim Festival yang berlangsung pada 25 Disember baru ni, dan insyaAllah akan berakhir pada 4 Januari tahun depan, 2026, tak lama lagi lah. So kami tadi daripada sana, kami daripada ujung kami pusing. Dia sepanjangnya kat tengah-tengah di bawah shopping kompleks Wan Utama. Okay, kita pusing lagi, tengok apa yang ada lagi, yang mana yang menarik kita beli. Kita nak test makanan-makanan daripada tanah besar China yang halal, produk orang Muslim daripada sana. Jom. Mari. Okay, ini jajan-jajan. 50 piece tu ringgit. 50 piece? 50 Ada apa? Betul. Aku masuk kepala pula. Okey Lain lah, rasa dia lain. Oh, Tahu boleh dah. tahu lain ni ah. Okay, saya cuba tauhu dia. BBQ. Ya? BBQ. BBQ. Yeah, and this is spicy. Oh, I try BBQ first. Okay. Okay, saya cuba tauhu produk dia macam ni. Ni produknya. Ni kita cuba. Apa rasanya? Bismillah. Oh, ni perisa BBQ. Sedap ya tauhu dia. Dia kenyal-kenyal, keras sikit. Ini rasa BBQ. Boleh dibeli, sedap. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi One separate not spicy. This one spicy. Chicken, mushroom. Wow. Okay. Thank you. RM40. Abang try macam black tea. Abang nak try Koel dia. 18 dishes, and inside one packet you can mix three bottles. I want to buy the black tea. Okay. Yeah.
Welcome. Sekarang saya nak cuba apa ni, lentil soup noodle, flour noodles. Dia dalam ni dia ada macam tepung, macam mie lah, tapi dipotong-potong. So dia macam bentuk sup. Kita cuba sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sup tadi rasa dia masam-masam dan apa ni, tekstur tepung dia ni memang kenyal-kenyal sikit lah. Okey, jadi kita sambung balik. Panjang dia punya gerai tu lebih kurang 200 meter. Gerai dia panjang sangat-sangat. Kita sambung lagi. Where are we going to start? Okay, kita dah selesai pusing tadi. Lebih kurang 200 meter lah panjang dia. Gerai dia ada, nanti saya kira gerai dia ada berapa. So ni hasil kami pusing-pusing tadi. Banyak barang kami dapat beli. Antaranya kami beli tadi tauhu dia BBQ dan juga pedas tauhu. Ada lagi benda ni, apa benda saya tak tahu, nanti kita akan makan. Pau, ni yogurt dan ni teh pu'er, Yunan punya teh pu'er original. Satu teh ni RM40. Ni kita test kat rumah lah. So kat sini kami akan cuba makan sikit-sikit makanan-makanan yang kami beli tadi. Jom layan kami makan. Salah satu barang yang kami beli, tak tahu ke apa namanya, tapi kami selalu tengok di YouTube Chinese Muslim Food. So kali ni kita boleh cuba sendiri, nikmati rasa dia macam mana. Dia campur, dia ada mi apa, panggil apa ni, tepung kot. Dia buat macam bentuk kuih tiaw. Ada macam fish cake macam ni, daun ketumbar. Dia ada limau, kacang, dan sos dia. So kita cuba makan yang kosong dulu. Cuba makan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa rasa dia? Cuba sikit dulu. Bismillah. Dia macam rojak buah lah kuah dia. Manis-manis. Kalau nak masam sikit, kita kena perah asam kasturi. Baru kita makan. Mungkin rasa masam sikit. Rasa asam bau sedap sikit. Okay, kita nak cuba pula. Ni yogurt, classic original yogurt. Dia tak ada flavor apa, classic original. So kita cuba dia rasa macam mana. Ni Omar saya dah makan separuh. Ni turn saya pula makan. Bismillah. Dia ada manis sikit. Dia tak masam sangat, dia manis-manis. Kalau biasa yogurt yang original yang jual kat pasar raya tu, dia masam. Tapi ni ada rasa manis-manis sikit. Rasa dia plain, manis, masam sikit-sikit je. Okay, ni yogurt preser tiramisu. Boleh tengok dia punya tekstur dia, warna coklat sikit, warna tiramisu. So kita cuba tiramisu macam mana. Bismillah. Dia ada rasa tiramisu, of course lah, sebab nama pun tiramisu kan. Dan rasa masam. Boleh bayangkan masam dan ada rasa tiramisu dan manis sikit. Okey, boleh diterima. Okey, ni kita cuba satu kuih. Tadi beli sekali dengan yogurt tadi. Dia jual yogurt dengan kuih ni. Saya pun tak tahu nama kuih ni, tapi katanya dibuat daripada beras pulut. Kita tengok kuih ni, teksturnya dia dibuat daripada beras pulut. Jadi ketul-ketul macam ni. Dan dia buat ada beras pulut dengan kacang hijau ada juga. Kalau tak silap ni kacang hijau ni kan. So kita cuba. Dia letak macam gula brown sugar dia kata tadi. Agak manis lah dia kata. Kita cuba. Bismillah.
Beras pulut dicampur dengan kacang hijau, disiram dengan sirap ros, madu, dan baru diletakkan gula dengan honey dia. Dia ada pelbagai jenis. Nah, yang ni macam sedap. Dia ada kacang merah. Kacang merah. Kita cuba. Dah penat tak nak? Tak nak? Abang makan Bismillah. Rasa kuahnya tak manis, tapi inti dia kacang merah dia manis sikit. Okey, yang ni pula saya cuba yang kosong. Yang tepung beras pulut kosong, diseram dengan sirap ros, gula dan juga madu, honey. Kita cuba. Bismillah. Okey kau. Dia tawar dan diselaputi dengan kemanisan sirap tu lah. Sedap, boleh dimakan. Tapi makan banyak tak boleh. Siapa yang diabetes bahaya sebab manis. Okay, saya nak cuba pula satu lagi ni. Kuih daripada tanah besar Cina. Bagi saya unik kat sikit. Ni dia buat daripada inti dia daripada bunga ros. Bunga ros, katanya bunga ros dah dicampur dengan madu, honey, dan tak ada gula. Dia tak tambah gula, hanya bergantung kemanisan daripada madu saja dan juga tepung lah. Okay, kita tengok ni kan, lembut. Wah, dia punya kulit dia lembut. Bismillah. Betul, dia kurang manis. Dia punya kulit dia ni langup macam kari pak putah. Dan inti dia daripada bunga ros. Memang sedap lah. Memang sedap. Ok, last saya nak cuba dua jenis tofu ni yang kami beli tadi. Ini yang spicy, ini yang BBQ. Saya nak cuba yang spicy. Wah. Ok, kita cuba. Bismillah. Tu lah, tauhu macam saya test tadi. Tauhu dia liat-liat. Dia tak macam tauhu yang mungkin tauhu ni dah dia keras sikit, liat-liat, dan rasa pedas lah. Sedap. Much later. Alhamdulillah, baru sampai rumah. Siap mandi tadi, solat semua. Baru boleh buat closing. Tadi nak buat closing, memory phone saya penuh. Penuh memory phone. Banyak sangat video-video ambil tadi kan. So begini tadi kami sempat review Chinese Muslim Festival, Chinese Muslim Food Festival yang berlangsung di Wan Utama. Jo, sekarang saya dah bancuh ni teh pu'er yang raw punya. Ni teh dia, warna pekat. Bismillah. Oh, memang kau-kau. Dia ada rasa kelat-kelat dan manis di hujung-hujung. Ini daun pu'er. Memang dalam dia berbentuk sachet macam ni lah. Okay, dan dalam dia ada kepingan daun. Kepingan daun. Bila kita rendam dia, kalau nampak lah, dia nampak tak? Di daun macam ni lah. Saya rasa cukup setakat ni perkongsian mengenai Chinese Food Festival tadi. Semoga mendatangkan manfaat. Terima kasih yang sudi menonton sehingga selesai video kali ni. Jumpa balik di next video. Assalamualaikum, bye bye.